Kita bagi contoh. Waktu berpuasa ini waktu mustajab doa. Kan? Waktu berpuasa, waktu yang mustajab doa. Nabi SAW menyebutkan 3 doa yang tidak ditolak. 3 doa. Salasu da'wat la turad. Sebahagian disebut salasu da'wat mustajabat. 3 doa yang mustajab. 3 doa tidak ditolak. Apa di antaranya? Da'watu sa'im. Doa orang yang berpuasa. Dan sebahagian riwayat menyebutkan lisa'im inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ketika mana nak berbuka, ada doa yang tidak ditolak. Hujung berpuasa itu kita isi dengan doa. Hari Jumaat lebih berkat daripada hari-hari yang lain. Dan Nabi SAW menyebutkan, hari Jumaat ini ada waktu yang apabila seorang mukmin berdoa, Allah Ta'ala akan mustajabkan. Kebanyakan ulama mentafsirkan, dia ada banyak kaul, tapi kebanyakan ulama mentafsirkan, bila saat yang mustajab doa hari Jumaat? Bila? Selepas asar. Kenapa selepas asar? Kerana asar itu hujung bagi hari Jumaat. Bila masuk maghrib, hari baru. Sebab Islam ni kan ikut bulan. Dia ikut pergerakan bulan. Malam masuk dulu. Lepas tu baru siang. Sebab tu semalam 21. Hari ni hari puasa 21. Dia masuk malam dulu. Dalam hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang hasan, ada seorang sahabat bertanya Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'? Ya Rasulullah, manakah satu doa yang paling didengari? Nabi jawab apa? Nabi jawab 2. Jawfil lailil akhir wa duburi kulli salawat. Ataupun wa duburi salawat. Atau kama qala. Nabi kata, doa yang didengari itu ialah pada akhir malam. Malam itu tempat untuk berdoa. Tetapi sepertiga akhir malam itu lebih baik daripada awalnya. Lebih mustajab untuk kita berdoa. Kerana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam, pada sepertiga akhir malam. Jangan duk bayanglah turun macam mana. Nabi sebut macam tu, kita terima macam tu.